Ha, kan? Okey, hari ni kita nak ajak dua perkataan yang baru, iaitu first kali bos dan juga yang second warga emas. Okey, hampa tengok satu persatu. Kita mulakan dengan bos. Bos first kali kita panggil laupan. Laupan. L-A-O-B-A-N. Laupan. Laupan. Okey, next adalah warga emas. Lauren. Lauren. L-A-O-R-E-N. Lauren. So sudah anda belajar? Sila komen. Okey, kepada kawan-kawan semua yang nak belajar bahasa Mandarin, boleh komen dekat ruangan komen tau. Komen dekat ruangan komen bahasa Malay. Nanti Abang Mandarin akan translate kepada Mandarin dan ajar korang semua di next video. So, yang mana teringin nak belajar Mandarin tu boleh komen sekarang, okey? Yang mana family, kawan semua nak belajar, boleh share video ni kepada kawan-kawan semua juga. And then thank you sudi yang mana follow. Untuk nak tahu perkataan lebih lanjut, boleh follow sekarang, okey? Cepat-cepat follow sekarang.